sebenarnya tahan lama perfume ni dia berpunca daripada apa? Okey, sebenarnya tahan lama salah satu perfume, sesebuah perfume, sebiji perfume bukan dekat kulit, bukan dekat orang kata je lah nadi-nadi ni kulit, bukan. Sebenarnya tahan lama perfume tu disebabkan adalah bila kita letak dekat fabric ni, dekat baju, dekat kain ni yang menyebabkan perfume tu tahan lama ataupun tidak. Dia melekat dekat baju tu maksud dia. Fabric ni berkibar, angin tiup, so nanti dia sias dia akan tersebar. Baru nak nampak sias dekat situ. Kadang-kadang orang salah faham, tapi inilah sebenarnya dia punya fakta. Alright, so dapat sesuatu, follow kita untuk dapatkan info yang lebih lagi dengan perfume. Kita juga ada sediakan perfume. Tekan dekat beg kuning untuk dapatkan perfume yang terbaik daripada 4SN.